Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama dengan kaki tangan orang kuat lah kan, orang kuat SK Tamam 1, iaitu pembantu kaki tangan, pembantu khidmat am, maafkan saya, pembantu khidmat am yang dulunya sebagai pembantu operasi sekolah. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan terbual lebih lanjut, jadi saya nak tahu Cik Jamal ni duduk di sekolah ni ataupun berkhidmat di sekolah ni berapa tahun lah? Saya mula berkhidmat tahun 1995. 95. Ya, 1995 di mula posting awal dulu di SMK Tuanku Sri Lanka. Oh, sekolah menengah. Sampai daripada 95 sampai tahun 2024 minta tukar ke sekolah ni yang kedua dalam perkhidmatan. Daripada awal buka oh. Iya. So, ni dekat dalam 21 tahun. 21 tahun. Oh, agak lama lah. Ya. Di pastilah selok belok ataupun kawasan sekolah ni cik tahu kan. Boleh lah. Boleh. Tak tahu sangat tu. Okay, Tapi yang ni tahu je lah. Okay, faham. Okey, kita pergi kepada soalan termubual yang pertama. Ya. Jadi apakah tugas utama cik sebagai pembantu perkhidmatan awam di sekolah ni? Saya tugas utama ni kalau ikut nilai tugas tu dulu masa kami buat SKT tu dia banyaklah tugas-tugas tu. Lepas tu apabila ada lah sikit perubahan daripada mula pembantu am pejabat, lepas tu pembantu operasi, kemudian law ni yang baru pula pembantu imam. Jadi bila jawatan tu nak ke jawatan tu kerja tu dia akan jadi banyak sikit lah. Banyak sikit. Dia akan bertambah sikit lah. Jadi apa yang cik buat kat sekolah ni? Macam apa tugasan hari-hari biasanya yang penting dia apa namanya surat lah. Surat masuk tu saya akan buka surat tu. Email? Tak, email pun ada. Sampul pun ada lah. Sampul pun ada. Kerana lah ni dulu ni dia sampul lah. Lepas tu beralih tahun 2000 banyak pakai email lah. Tahun 95 tu banyak pakai surat lah. Jadi surat tu tak jauh lah. Surat rahsia ke, surat apa ke yang berkaitan dengan sekolah tu atas kebenaran besar lah. Ni saya diberi kebenaran untuk buka surat lah. Surat-surat yang masuk tu banyakkan surat rasmi lah. Jadi surat rasmi tu saya boleh rekod dengan kita untuk terima tarikh bulan itu waktu. Kemudian kita untuk tindakan maklumat semua tu esok akan usang lah. Jadi surat tu akan dibina oleh usang tu lah. Okey. Saya nampak Cik Jamal dia pergi bagi surat-surat tu lah dekat meja-meja. Yang tu selepas usang ada endorse itu surat tu. Ada endorse surat 25, saya akan rekod dalam buku surat 25 tu. Barulah serahkan cikgu yang bisa bagi nama yang endorse ni. Sajalah ustaz fikir ke semua sama. Ada arahan dia. Okey, baiklah. Jadi soalan yang kedua pula, adakah encik membantu guru dalam penyediaan bilik khas seperti makmal ataupun bilik muzik, perpustakaan dan lain-lain? Membantu ni sebenarnya dulu ada, kalau ingat lah, saya ingat tahun 2006-2007 tu kan dulu dia panggil TPHMI tu TPHMI dulu lah. Jadi saya banyak tolong bantu cikgu dia alatan untuk pembelajaran. Daripada situ mula alatan belajar tu sebab cikgu datang guna LCD. LCD di kelas kan. Jadi nak pasang semua alat tu nak kena bantulah cikgu lagi perempuan yang saya tak apa mahir kan. Nak bantu kan. Dari segi alatan semua. Tak jauh lah. Kemudian daripada sistem bila ada majlis-majlis apa di sekolah ni saya memang ni lah. Tahun kedua pun tapi kita pertama cikgu lah. Orang di sebalik takbir kita dari belakang saja. Dia kerja banyak betul kerja buat kita tu banyak. Tak jauh lah bila segi bangunan elektrik, air, kerosakan lampu kipas, kerosakan pel air,
apa saja yang berkenaan dengan sekolah yang di awal di besar. Kalau bahagian infrastruktur lah. Ya, termasuk ni sikit. Oh. Tu pagar yang kalau pasal yang putih tu. Pagar putih tu sini. Betul. Kalau tanya tu memang kami buat kan. Oh. Banyak lagi benda yang kami buat sekolah ni. Banyak. Dari dulu saya nampak makin lama makin tambah cantik kan. Sebab saya dulu sekolah ni kan. Makin lama makin. Kalau tengok store bawah tangga tu, store bawah tangga tu, tu kerja kami tu. Sebab kami tak banyak sangat nak kata tugas itu tugas juga lah. Tapi benda lain tu sampingan kita bantu lah. Okey, baiklah. Jadi soalan yang ketiga, bagaimana Cik memastikan kawasan sekolah sentiasa selamat untuk aktiviti murid di luar bilik darjah? Macam dekat sekolah ni ada aktiviti kurikulum juga, ada yang pembelajaran luar bilik darjah dan terutamanya aktiviti co-kurikulum. Macam jenis alatan tajam, benda-benda yang berisiko kepada murid. Yang selalu masalah dengan apa aktiviti co-kurikulum ni macam di Padang lah. Di Padang tu selalunya longkang antara Padang dengan kantin tu dia longkang besar tu. Jadi masalah itu ada satu jadi selek tu dia ada patah. Di patah dia turun jadi longkang dia jadi besar. Bahaya pada budak. Betul. Jadi baru ni pun sebelum awal tahun tu kita ada repair lah dengan pekerja tadi. Kita buat balik semula balik selek tu. Kita besi di longkang tu kita busi, kemudian kita letak selek tu. Dan kalau tengok daripada tempat jauh sebelum ni kan nampak memang tak ada pasir. Tapi kat water tu kita beli pasir baru. Beli pasir tu budak lompat pun tak bayar lah. Jadi macam tembus sikit lah. Tak ada kerasnya. Dulu tempat lompat jauh tu belah sana kan. Sekarang belah dekat dengan gelanggang kan. Sebab masalah yang kita buat dekat sini Pak lori senang masuk. Kalau musim hujan, lori tak boleh masuk, hantar pasir dari hujan sana. Kena buka pagar Jadi pekerja nak pakai kereta suruh tolak pasir tu pijau kan. Jadi kita letak dekat sini, lori boleh masuk, kat di lubang tu. Jadi saya nampak kawasan tu pun sesuai kan. Kalau sana mungkin kacau orang kata lorong lari, tempat lari pun semua kira sesuai. Kemudian agak pasal sekolah ni kita selalunya kita tak maklum daripada umur tingkatan lah. Di mana pagar yang ada boyok tu buka tu. Kita akan buka kerja, tapi tu tampung balik lah. Gawai pun angkat balik lah. Kira cik bersama dengan pekerja lah, kena dapat apa. Faham. Jadi soalan yang keempat, bagaimana Encik mengendalikan permintaan atau tugasan segera daripada guru atau pihak pentadbir? Macam Encik banyak tugas kan? Jadi Encik balik ke awal ke 4 kan? 4.30. Jadi kalau macam sudah tentu banyak kerja-kerja. Jadi macam mana kalau saya bermula pangkat dia 8 pagi lah. 8 pagi waktu tengah hari memang tak rehat. Jadi kita sambung lah. Tengah hari tu saya balik ke 4 malam. Ada yang balik ke 4 tu dah. Kami lagi buat biliran lah. Balik ke 4 dan balik ke 4 semua. Kalau dia masa dia tak rehat tu, dia balik awal je lah. Kalau dia rehat tu, dia balik lewat je. Okey, tugasan cikgu ni kita kali ni kita utamakan belajar segera dulu lah. Cikgu nak guna segera, contohlah esok nak guna kan. Kita akan mula buat dengan hari ni kita mula buat lah. Kalau soalan periksa tu kita tengok perlu pada jawapan periksa lah. Kalau jawapan periksa tu berkenaan awal, kita akan mula awal lah. Dan kalau yang tak berkenaan awal tu kita ke belakang lah. Dengan tak mesti macam tu, kadang-kadang kita pasti guru yang tak awal soalan. Bila jadual tak keluar lagi tu, yang mana hantar kita dulu ke yang tak dulu lah. Bila jadual dah ada keluar juga, kita tengok balik yang mana lah. Periksa tarikh yang awal ke tarikh yang belakang lah. Kita pula kalau semuanya kadang mereka perlu berjumpa dengan Cik Jamal ataupun mereka bagi WhatsApp. Soalan yang dihantar ni perlu melalui pengesahan daripada PK yang besar lah. Jadi bila pengesahan daripada besar dengan PK ni baru soalan dia. Jadi sebab bila check out soalan tu kadang-kadang masalah juga.
masalah kena muka surat tak cukup. Kadang-kadang tu ada lah yang tersilap apa semua dah dengan apa print pun tak elok. Dia lalu buat dia tak buat pun memang tak mau elok. Jadi yang tu kita kena balik lagi. Jadi saya rasa ni soalan yang terakhir lah. Soalan yang kelima, apakah cabaran yang biasa cik hadapi dalam menjalankan tugas sepanjang jadi inilah kaki tangan sekolah ni? Cabaran yang paling ni yang kita susah sikit tu hadapkan waris lah. Dalam masalah budak waris kadang-kadang duk tak berhenti kan. Kita ada yang boleh terima, ada yang boleh tak terima. Macam mana dia boleh sangkut macam yalah cik kerja di bahagian belakang takbir kan. Cik tak berhadapan pun dengan ibu bapa di sekolah ni. Tapi macam mana cik boleh terlibat sekali? Adakah cik kadang menegur ke buat muka ke macam mana? Dia macam ni. Bila kita duduk di jabat setiap masalah akan sampai jabat tu. Jadi saya kadang-kadang duduk menyambut tetamu ni. Bila duduk di kaunter tu faham lah kan. Faham. Jadi muka lima yang awal main tu siapa dulu yang akan kena? Bahagian depan dia tak kira cikgu ke pusat dia tak kenal. Dia kena aku main sekolah lagi, sekolah tu akan kena. Aku nak kata apa ke, aku nak marah ke, aku nak maki ke, yang ni aku boleh lepas. Jadi orang pertama siapa kena dulu? Orang yang dekat depan ni lah, barisan hadapan ni lah yang kena dulu kan. Dan rata-rata saya temu bual dengan cikgu-cikgu barisan pentadbir dan kaki tangan juga kan. Ada yang katakan waris di sekitar sekolah tamu satu ni mempunyai sikap ataupun emosi yang tak pandai nak urus. Jadi kadang ada tuduhan dulu, serang menyerang macam tu. Jadi benda tu merupakan cabaran utama lah je. Jadi yang tu sajalah. Yang tu saja. Yang lain tu kira masalah budak tu. Boleh disettlekan. Budak-budak pun yang mana yang sekat lah, yang mana yang jatuh luka lah. Kalau ingat sama jabat ni saya anggap macam anak-anak saya. Kan? Kita akan berubat kat dia, cuci luka dia kan. Kita tengah anggap budak-budak tu macam budak sekolah. Anak saya tu. Kira cik ni bukan sebagai belakang takbir, malah jadi kadang pembersih, kontraktor kan. Jadi juga jadi sebagai perubatan kan. Macam-macam tugas cik. Jadi saya rasa cik merupakan orang yang penting lah di SKTB. Jadi tak salah lah saya temu bual bersama dengan cik ni. Jadi cik nak pencen lama je? Nak pencen kalau ikut pencen 60 kira ni. Tapi saya pun ada mata kesihatan. Sebab saya ada jantung. Semua dah jantung, macam mana darah tinggi. Saya pun tahun 2018 saya operate. Saya buat bypass jantung bulan 12 bulan 2018 saya operate buat bypass. Sampai ke hari ini pun tak berapa okey. Jadi ada opetum juga sekolah ni. Buatan kalau masuk level 60 tu lah ni nak 54 6 tahun lagi 6 tahun lagi. InsyaAllah moga kekal sihat lah. Dipanjangkan umur selama menjalankan tugas ni. InsyaAllah. Okey, jadi setakat itu sajalah temu bual saya bersama dengan Encik Jamal sebagai kaki tangan sekolah ni. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.